Otak trauma, badan merana. Apa yang jadi bila kita tak sedar kita sedang dihancurkan? Kita selalu fikir trauma tu datang lepas kena pukul, kemalangan atau kejadian yang besar. Tapi trauma sebenar kadang-kadang datang secara halus, senyap dan berulang. Kalau korang nak tahu lagi, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi menarik. Okey, sambungan. Contohnya, kita kena rendahkan setiap hari, diperli, sentiasa direndahkan. Buat apa pun tak pernah cukup. Dipelekeh, dihina, dipersalahkan, dipinggirkan. Semua tu berlaku dalam diam. Tapi sebenarnya otak kita simpan semuanya. Bila otak hidup dalam tekanan yang kronik, satu bahagian itu amygdala, pusat emosi, jadi terlalu aktif. Hippocampus yang kawal memori dan logik mula lemah. Dan kortisol, hormon stres akan naik hari demi hari. Hasilnya kita akan jadi mudah lupa, mudah panik, susah tidur dan badan mula merana. Tiba-tiba rasa sakit dada lah, sakit kepala berpanjangan, tak ada tenaga walaupun dah cukup tidur, dah cukup makan. Berat badan kadang-kadang cepat sangat naik. Kadang turun mendadak tanpa sebab. Sakit perut, gastrik, migraine dan sakit yang doktor tak jumpa punca dia. Dan yang paling menakutkan, kita tak sedar semuanya berpunca daripada hubungan yang perlahan-lahan merosakkan jiwa. Sebab kita dah terbiasa, sebab kita fikir, normal lah, ini normal, ini ujian. Tapi sebenarnya kita sedang dihancurkan secara perlahan-lahan. Otak trauma akan cuba lindungi kita. Tapi kalau kita tak keluar daripada situasi itu, akhirnya badan kita akan jerit untuk kita dengar. Dengar bahasa tubuh kita, apa yang dia nak sampaikan. Dengarkan resah hati awak. Itu bukan kelemahan, itu signal bahawa jika awak sedang minta untuk diselamatkan. Saya penulis buku Buka Topeng Narsis. Klik link bio.